Hai guys, Assalamualaikum, bersama saya Fazwan hari ni. So, hari ni kita nak sembang bukan motor touring tapi dia selesa untuk jalan jauh. So, dekat depan saya ni kita ada dua unit iaitu Honda Rebel 500. Dan di sini kita ada Vulcan S 650. So, video ni sebenarnya khas untuk akak-akak ataupun abang-abang yang ketinggian 160 cm. Lebih kurang saya, tapi saya 165 cm. Akak dengan abang selalu nak cari touring betul. So bila cari touring, bila datang kedai test ride, dia rasa besar. Dan touring mostly yang 250 pun dah ketinggian dia, kalau saya pun berjengkit lah. That's why video ni khas untuk abang-abang yang ketinggian 160 tapi nak touring, tapi nak selesa. Sebab apa saya suggestkan untuk dua unit ni, Vulcan S dan Rebel 500 ni? Sebab dia punya riding position, geng. So korang tengok, saya try naik. Ketinggian saya 165 cm. So bila kita duduk tu, dia tak agresif, dia tak rasa lenguh sangat. Dia lebih kepada relax lah. And then kalau korang tengok dekat kaki saya, okay, yang ni kalau saya letak rata, okay, saya letak rata, dia flat. Dan lutut saya dia masih bengkok. Kalau korang letak sini, dia punya tu lagi best lah. Okay. So Rebel 500 ni power dia ada. Okay, so kalau korang nak relax-relax, motor ni boleh, tak masalah. Okay, untuk motor Honda Rebel 500 ni, motor ni tahun 2023 dan dia berregister pun tahun 2023. Untuk harga dia, kan, okay, untuk harga motor ni 24,800 sahaja. Alright. So apa yang korang dapat bila korang beli motor ni? Untuk motor ni datang dengan aksesori. Dia bagi dengan spotlight kiri dan kanan. Dah pasang siap, korang tak payah keluar duit dah. Okay, yang ni dia akan bagi lagi Motor Wolf punya phone holder. Okay, lagi belah sini, gang, kita ada cover engine. Yang ni ada bagi bag. Okay, bag ni, gang, dia waterproof. So kalau korang simpan barang, jangan risau kalau hujan basah tak masuk dalam. Alright. So korang try tengok belah sini lagi apa dia bagi lagi. Okay, dekat sini kita ada bag kecil. Korang boleh simpan benda-benda kecil lah. Alright. Okay, untuk motor ni kalau korang tak ada budget cash, so korang nak buat full loan dan korang deposit tak ada, kita boleh buat full loan untuk motor ni 7 tahun RM508 sahaja, geng. Atau kalau korang ada budget lebih sikit, 7 ke 8,000, boleh buat sampai 7 tahun, monthly lebih kurang 380 sahaja. Alright. Next, kita ada Vulcan S 650. Okay, yang ni kalau korang nak power sikit daripada Rebel 500, korang boleh ambil yang ini. Untuk motor ni bagi saya dia semua standard. Kalau korang tengok kat sini, windshield dia dah pasang yang besar sikit. Dan dekat sini ada bagi bag. Untuk abang-abang yang kaki custom nak potong ke, smart lagi. Barang semua standard, exhaust standard, warna semua original lagi. Alright, so korang dapat dekat sini ada phone holder juga. So tak payah beli dah. So untuk motor ni saya nak cerita sikit. Macam tadi kita ketinggian saya 165, lebih kurang je sebenarnya. Tapi untuk riding position tadi, dekat Rebel dia dekat sini tau. Tapi untuk Vulcan S ni dia dekat sini. Orang kata kangkang sikit. Motor kangkang. Tapi dia stay selesa. Alright. Untuk jalan jauh, motor ni dengan CC 650, dia lebih lah. Dia lebih lah. Dia ada power lebih sikit. Okay guys, untuk motor ni tahun 2023. Okay, motor ni actually mileage dia rendah, kan. Walaupun dah 2 tahun masuk tahun ni, mileage dia baru 7,647 km sahaja. Okay, untuk harga motor ni mahal sikit daripada Rebel 500, harga 27,800. Kalau korang nak beli motor, cari motor, jual motor, boleh cari dekat TR Motor World ataupun kontak sales team kami di sini.